Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersama dengan saudara Apek. Lebih mesra dipanggil Apek. Tapi nama sebenarnya apa sebenarnya Apek? Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Haris Zafran bin Marzuki. Sedap nama tu. Kenapa Apek kenapa orang suka associate wajah ni dengan apa, dengan nama kan? Biasa badan besar orang panggil Bob kan. Ni muka Cina sikit orang panggil Apek kan. Kenapa? Memang daripada sekolah macam tu. Betul. Dan awak okey ke dengan panggil Apek tu? Betul. Sebenarnya saya sangat selesa lah dengan gelaran Apek tu. Sebab Apek ni back in sekolah rendah lah. Orang still panggil saya Apek sebab apparently Haris ni is a common name. Common name. Dekat sini pun my classmate lebih lah daripada 2 orang nama Haris tu. So to differentiate other Haris, I just ask people to call me Apek. Apek. So dari segi apa, identiti awak lebih kepada Apek atau lebih kepada Melayu? Saya sebenarnya kalau tengok kepada genetik keluarga lah, sebenarnya saya lebih kepada Melayu sebenarnya. Lebih kepada Melayu. Sebab belah ayah saya dia lebih kepada Jawa Bugis. Jawa Bugis. Betul, Jawa Bugis. Dia cakap kat rumah dia cakap Jawa. Kalau saya balik kampung tu adalah beberapa perkataan Jawa yang okey, cuba sebut perkataan Jawa yang awak tahu. Paling-paling pun sepatu lah. Sepatu. Nenek saya kata, Haris tu angkat sepatu kat bawah tu. Sepatu gebor. Sepatu tu bahasa Jawa Setahu saya dia penggunaan bahasa baku lah. Kalau Jawa Bugis lah. So kalau apa perkataan-perkataan yang tak elok dalam bahasa Jawa tahu? Itu saya tak tahu lah. Tak tahu. Bagus lah kan. Sebab apa? Kalau kita tengok dekat social media kan, waktu dekat ruang-ruang confession kan, banyak pelajar-pelajar menggunakan bahasa-bahasa yang tak elok kan, di sebalik apa social media, di sebalik Telegram kan, di sebalik ruang-ruang pengakuan ruang-ruang pengakuan confession kan. So apa pendapat Apek secara peribadi lah kan. Baru-baru ni kecoh kan, isu pasal hak pun jadi isu juga itu kan, pasal hub. Banyak sebenarnya. Banyak, ini secara general lah kan, isu-isu secara general kan. So orang bercakap di sebalik tirai pengakuan kan, confession kan. Apa pendapat Apek secara peribadi lah daripada sudut seorang pelajar? Kalau tanya saya daripada sudut saya lah sebagai seorang pelajar dan juga sebagai seorang pemimpin lah, sebelum kata saya pemimpin ni konteks luas lah kan, tak semestinya kita memimpin orang. Awak salah seorang pemimpin pelajar juga kan? Betul. Tapi di mahalah kan. Saya di mahalah pun besar juga. MRC tu besar kan. Dia punya pelajar kalau dekat MRC tu, kalau dekat mahalah tu berapa ratus pelajar? Yang 700 lebih kan. Estimate 800. Dalam 800 ke 700 ke 800 kan. So besar juga lah, agak besar juga lah. So awak seorang pemimpin pelajar kepada 700 orang pelajar lebih kurang di mahalah. Betul. Dan awak seorang? Saya seorang presiden. Presiden MRC. Bagus. So apa pendapat Mr. President? Kalau tanya saya lah kan, sudut confession ni sebenarnya kadang-kadang dia lebih manfaat lah. Sebab kadang-kadang lebih manfaat kalau apa yang saya nampak lah. Sebab confession ni dia banyak version. Bukan satu je version, banyak lebih. Kadang-kadang management dah tahu, dia hapuskan, dia buat baik yang baru. So benda tu out of control, faham tak? So kita tak nak control. Tapi from my experience lah, sebenarnya confession ni not gonna lie, dia banyak je orang cakap pasal benda buruk. Even talking about benda-benda buruk kan, macam contoh menganjing orang ataupun kutuk event. And also macam brother cakap lah tadi, one of the issue is pasal hub. But then for me, sometimes for me lah kan, saya tak take the comment tu as negative or positive. I take it as neutral. Because criticism ni dia sebenarnya dia tak ada sifat yang fix, orang kata. Dia sebenarnya depends on kita punya expression. Dia tengok kalau macam kita receive it as a positive punya side, then it will be positive. If we take it as a negative, then it will be negative. So regardless macam mana cara kita lontarkan criticism lah. So betul kepada macam mana kita menerima criticism juga betul. Okay. So pendapat orang kata di luar kotak lah kan, daripada seorang presiden. Betul lah. Mahalah yang dirahsiakan mahalah yang dirahsiakan. Okay. Menarik tu. Tapi macam mana dengan orang kata, kalau kita cakap pasal penerimaan asing-asing, orang kata berlainan kan, ikut individu kan. Tapi macam mana dengan sekarang ni kita dengan masalah mental health banyak kan. Banyak. So macam mana dengan orang yang kata menerima benda tu daripada sudut yang negatif lah kan. Bukankah dia akan menjejaskan kesihatan mental seseorang kan?
Betul lah. Betul tak? Betul tak? Akan mengganggu kesihatan mental juga kan. Bila orang terlalu overthinking, dia fikir kan. Macam tadi Apek cerita pasal orang buat program kan. Kadang kita ni bila buat program, biasa dulu zaman Zai buat program, kita akan dapat feedback daripada feedback survey lepas kita program kan. Tapi sekarang ni dah, orang kata bila dah ada ruang-ruang lain ni, kadang orang bagi feedback dekat ruang-ruang yang unofficial, tak rasmi tu kan. Dan ruang-ruang tu lebih kejam lah kan. Betul, dan, sangat kejam. Dan lebih, orang kata lebih jujur lah kan. Dan dia boleh merosak, orang kata meruntuhkan motivasi orang lain juga. So apa pendapat Apek sebenarnya? Apa orang kata bila kita dah terima benda-benda negatif macam tu, macam mana kita nak kata overcome? Kalau tanya saya, betul lah. Apek ni pernah dapat tak negative feedback daripada confession kau lepas buat program? Pernah tak? Kalau tanya saya lah, sebagai saya pernah lah juga organize satu event yang agak besar lah kat dalam CFS ni. But then for me, especially kalau yang MFest tu, lama saya sebut nama program, tak apa. Kalau tanya saya lah kan, sebenarnya kalau dari segi saya kurang lah menerima bash terhadap program saya. Tapi saya selalu perasan, orang selalu duduk membandingkan antara program-program tanpa kita tengok background lah orang kata. Kadang-kadang dia punya pembezaan tu dia macam langit dengan bumi. Tu yang saya kadang-kadang macam saya fikir, macam yalah dalam konteks kita sekarang ni, kita cakap orang bersuara di sebalik latar. Tapi kadang-kadang sebenarnya pendapat saya, ada kalanya mereka betul dari segi teori. Tapi dari segi real life situation tu, mereka macam tidak dapat relate. Dari segi apa persiapannya, dari segi apa cabarannya, dari segi apa progresnya, tanpa melihat asal usul, dia macam agak tak kena lah. Okay, menarik ya sebenarnya bila seorang pelajar, bila dia memegang kata jawatan mungkin daripada peringkat sekolah, lepas tu dibawa ke peringkat universiti kan. So itu orang kata bagus ni exposure tu. Sebab apa betul, yang Apek cakap tadi tu memang berlaku pun di, orang kata di persekitaran bila dah bekerja nanti kan. Faham tak? Bila kita memegang apa-apa position pun, so bila kita ni nampak orang kata bird view kan. Lepas tu view daripada atas kan. So yang view daripada bawah ni dia tak nampak apa yang berlaku. So bila ada apa-apa decision making berlaku yang peringkat atasan ni, so dia cepat, orang kata cepat menghentam lah kan. Tapi tahu macam mana proses-proses tu. Sebab bila decision making proses ni dia panjang kan. Dia bukan tiba-tiba decision ni keluar, betul tak? Bukan satu malam seseorang tu bangun daripada tidur, dia kata dia nak buat benda tu. Betul tak? Dia melalui proses-prosesnya kan. Ada banyak perbincangannya. Tapi kalau Apek dah mula fikir macam tu, maksudnya bagus lah kan. Maksudnya berkesan lah sebenarnya exposure tu Betul sebenarnya. Berkesan. So bagus lah sebenarnya. So last lah kan, pendapat Apek lah. Bila dah panjang kita lebar bincang pasal isu ni, so kita macam dah nampak sikit perbezaan antara criticism dengan condemn. Betul tak? Betul tak? Criticism ni lebih kepada, orang kata criticism ni intellectual exercise kan. Betul. Emotional, condemn ni dia emotional. Betul tak? Betul. Kan? Betul tak? So kalau kita condemn orang, brother S ni gemuk lah, tak sesuai pakai baju macam ni, betul tak? Itu condemn ke criticize? Itu condemn sebenarnya. Condemn. Kalau criticize macam mana? Biasanya brother S ni tak sesuai pakai baju macam ni kan. Bentuk badan macam brother S ni kena pakai baju macam ni. Dia lebih sesuai. Faham tak? Itu criticism, betul tak? Betul. Beza dengan condemn. So pendapat brother Apek, ruang-ruang ni, ruang-ruang yang wujud di platform-platform apa pun, lebih kepada criticism ataupun condemn semata-mata? Kalau tanya saya lah kan, dia sebenarnya kita nak gulung ni, kita nak tutup. So Apek dia cuba bagi pendapat dan gulungkan sekali. Lepas tu cuba bagi sedikit advice kan, daripada sudut seorang pelajar, macam mana mungkin kalau kita ni seorang yang suka melampiaskan amarah kan. Melampias, betul ke melampias? InsyaAllah. Betul ke? Orang kata apa? Melepaskan amarah kan. Melepaskan amarah. Kita ni seorang yang suka melepaskan amarah kan, secara emosi. Macam mana kita nak menggunakan platform ni untuk, orang kata, mengawal diri sendiri kan. Kalau kita nak melepaskan amarah tu, lepaskan secara baik kan. Macam mana, apa pendapat Apek? Apa tadi soalan saya tadi yang pertama? Lebih kepada criticism ke condemn kan, ruang-ruang ni kan, provide platform untuk apa sebenarnya, kritik ke condemn kan.
Dan kalau kita ni yang berada di pihak yang dikritik ataupun dikondem, macam ni kita nak menerima pendapat tu, dan apa nasihat Apek untuk orang-orang yang bersembunyi di sebalik tirai-tirai ni, cik. Wah, gulungkan sekali. Gulungkan sekali. Kalau tanya saya, memang tak dinafikan lah. Sebenarnya di sebalik tujuan asal ruangan-ruangan confession lah kita panggil, dia ni sebenarnya lebih kepada arah condemn. Sebab apa? Saya rasa ini kita bukan lagi di zaman dahulu, di mana sebenarnya macam mana nak cakap, criticism ni boleh dikawal, faham tak? Maknanya tujuan di sebalik itu pun dah jahat. So maknanya jika ni apa yang saya tengok lah, bila kita tengok secara brief, dia lebih kepada, bila kita baca pun sebenarnya kita dah boleh bajet-bajetkan intonasi orang tu ataupun intonasi message yang nak disampaikan tu, kita dah boleh baca sebenarnya dia adalah lebih kepada arah condemn, bukan saja criticism. Sebab condemn dalam bahasa Melayu, condemn ni kita apa kita panggil dia? Condemn kutukan. Betul. Kutukan dan kritikan. Dalam bahasa pasarnya adalah menganjing. Sepatutnya kutukan dan kritikan lah kan. Criticize dan condemn ni dia tak kena kan. Itu yang kita lawan. Kritikan dan teruskan. Tapi macam kita dapat lihat lah, kritikan tu kalau kita tengok dari segi bahasanya, dalam segi bahasa Melayu lah kan, kritikan tu dia lebih berilmiah lah kalau kita mendalaminya. Kutukan ni bila kita dengar kutuk tu pun dari segi bahasa pasarnya pun kita boleh nampak sebenarnya kutukan ni dia memang menggunakan emosi semata-mata, tanpa melihat asal usul. Contohnya macam kalau macam kita sebagai seorang leader kan, bila kita buat satu keputusan, orang sebenarnya kadang-kadang mungkin dia kata fikir, "Ush, dia ni main buat keputusan, bukan nak fikir orang." Kadang-kadang dia nak jadi seorang pemimpin ni, even pemimpin kepada diri kita sendiri jugalah. Sebab kita saya sebagai lelaki, kita tanggungjawab besar. Dan juga kadang-kadang faktor untuk kita memikirkan tu banyak. Bukannya satu sahaja, mungkin kadang-kadang kita terpaksa mengorbankan sesuatu benda untuk menjaminkan kepentingan sesuatu benda lain lah. Dia sudah belajar berfikir tentang pengorbanan tau. Betul. Bukan main-main macam Apek ni. Dah boleh kahwin dah ni. Saya boleh kahwin Boleh kahwin dah. Dah boleh. Cukup sifat dah tu. Cukup. Okey, teruskan. Tapi sebenarnya pengorbanan ni satu benda yang penting lah. Bukannya dalam konteks sebagai seorang pelajar sahaja. Malah kita juga sekarang di dalam proses nak membesar. So sebenarnya semua orang kena ada lah macam brother cakap tadi lah, bird view, faham tak? So that kita boleh tahu apa perasaannya bila kita duduk dekat kerusi seseorang itu. Bukannya semata-mata kita duduk kat kerusi sekarang ni. Banyak sebenarnya. Contoh macam kita kutuk orang dekat confession, kita tak tahu apa yang dia tengah alami, apa perjalanan hidup dia, apa dia punya cabaran nak sampai ke fasa yang dia ada sekarang. And then hanya disebabkan satu perkataan je, orang tu dah jatuh. Sebenarnya benda tu tak bagus lah kalau tanya saya. And itulah sebenarnya kalau tanya saya, platform-platform sebegini dia sebenarnya ada kegunaannya kadang-kadang. Contohnya seperti kalau macam saya lah, saya kan pemimpin. So kadang-kadang ada benda yang kita tak nampak waktu kita nak buat postmortem. Postmortem sebenarnya is a must. It's not applicable only to when we are making project. But then in our daily life also, bila kita nak interact dengan orang pun, sebenarnya kita pun kena actually kita kena kita kena review balik lah. Macam mana persahabatan kita. Sometimes orang mungkin tak boleh nak open minded. Sebab itulah functionnya kita communicate. That's why communicate is the key. Betul. Okay. So saya setujulah dengan semua pendapat-pendapat Apek kan. So pendapat ni bukan fakta kan. Betul. Pendapat ni boleh betul boleh salah. Kalau fakta kita kena terima kan. Betul. Ni pendapat ni kali ni saya agree lah kan. Agree lah. Okay. So akhirnya bergantung kepada kita punya pendengar jugalah kan. Masing-masing akan menilai. Sama juga macam ruang-ruang yang wujud tu kan. Kita boleh cakap apa saja, akhirnya diri kita sendiri yang menilai. Betul. Letak pada individu masing-masing. Baik ke buruk ke apa saja, benda dalam dunia semua tu tools je kan. Tools je, macam mana kita gunakan tools tu untuk ke arah manfaat ataupun mudarat. Betul. So setakat itu je lah. Syok juga tu ni agak syok masih dia mendalami jiwa. Mendalami kan. Sangat mendalami lah. Bukan lah, sebenarnya dia ikut host jugalah sebenarnya. Kalau host tak kena tak jadi juga tu ni tu. Betul. Okey, sehingga berjumpa lagi. Jangan lupa tengok next episode Side Connect. So lepas ni akan banyak lagi episod-episod menarik kan. Betul. Ini santai-santai ni. Sebenarnya ada topik-topik yang lebih berat kan. Betul. Lebih orang kata mencengkam minda tu. So sampai itu je.
Sampai situ saja episod kita untuk kali ini. Jangan lupa subscribe semua social media kita daripada Instagram, TikTok dan juga YouTube untuk mengikuti perkembangan terkini Setfest Connect. Akhir kata daripada saya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.